Bosan betul duduk dalam penjara ni. Apa pun tak boleh buat. Tempat dara duduk di tepi sungai, duduk menjerasi ketamlah batu. Masuk. Alamak, siapa yang nak masuk? Aku seorang je dalam ni. Aku je lah. Semuanya salah kau, wes. Pasal kau lah aku ada kat sini. Lagipun aku ni Lahaba. Lahaba, penjahat yang terkenal di seluruh bandar Khorasan. Bila aku dah bebas nanti, siaplah kau. Lahaba! Kau Kadir, kau nak apa? Nah, ada kiriman untuk kau ni. Apa tak ada buka? Kau buka ke? Memanglah, setiap bungkusan yang masuk, aku kenalah buka. Ada surat? Siapa bagi ni? Hari jadi aku lambat lagi lah. Apa punya pantun lah ni? Dah lah nama bedak cap lipas kudung, tak pernah dengar pun. Tapi aku macam kenal lah tulisan ni. Aku ingat dah tulisan siapa ni. Botol bedak sumbu. Botol bedak sumbu. Apa kaitannya? Mana ada orang pakai bedak dengan sumbu? Bilik mana yang meletup tu? Bilik Lahaba. Alamak, kena potong gaji lagi lah aku bulan ni. Tak guna, diorang dah sedar. Tengah situasi macam ni pun sempat tidur lagi tu. Siapa tu? Jangan main geletek lah. Siapa kau lah? Baik tunjukkan diri. Aku tak takut lah. Kena kejut juga ni. Engkau ni kelakar lah. Alah, kau kejalah. Tak guna punya adik. Buat takut abang aja. Apalah abang ni, nama je penjahat, tapi pengecut. Bukan pengecut lah, terkejut. Buka ikatan ni. Baru lega tangan abang. Terima kasihlah ya Jahala, bebaskan abang. Baguslah bom bedak kau tu, berkesan. Macam mana penjara? Makan sedap tak? Tak sedap langsung ah. Sedap lagi kau masak. Abang. Jadi abang dah lepas dari penjara ni, apa perancangan abang? Abang nak balas dendam pada orang buat abang masuk penjara. Tapi siapa bang? Sejarah 133 wira terbilang di zaman Rasulullah SAW. Saya tak pernah baca pun buku ni. Bagus buku itu, Wais. Arwah guru ustaz yang hadiahkan. Boleh saya pinjam buku ni, Ustaz? Boleh. Tapi bukan sekarang ya. Sebab ustaz nak minta tolong. Apa dia, Ustaz? Ini
ada buah kurma untuk sedekah pada orang masjid nanti. Sedekah dengan buah kurma pun boleh ya Ustaz? Sedekah tu luas, Uwais. Bukan saja sedekah dengan duit, unta ataupun barang berharga. Kita ni juga boleh sedekah dengan makanan, hasil tanaman dan juga senyuman. Senyum pun sedekah? Iya. Baiklah Ustaz, nanti Uwais bersihkan. Terima kasih. Terus beramal bersama-sama.